lagi elektronik. Itu kecil sikit. Subset. Elektronik tak boleh certify. Electrical project tak boleh. Electrical project, machine, transmission line, grid, transformer, itu ada electrical. Design 1,000, besok masuk 1,000. Kalau saya yang ini, besok dia transfer 100,000. Kalau meletup, awak kena panggil lah. Sebab awak yang sign, nama awak di situ, nombor PE yang pun ada di situ. Panggil awak, bayar-bayar nombor saya. Ataupun awak subcon awak punya nama. So online check. Jadi awak dapat 20% atau 40% dulu lagi subcon. Untuk kat Malaysia ni biasa 90% dia sapu, 10% subcon. Ini semua merosakkan keadaan. Sebab kena belajar etika profesional. Etika profesional. Okey, ini buka MATLAB. Okey, MATLAB. Untuk model B, awak type load. Repeat. Load. Raya 2 tu adalah function dalam MATLAB yang mengandungi data-data awak yang load. Kemudian dia keluar ni main. Dia keluar ni main U2, Y2. U2 input. Repeat. U2 input. Y2 output. Kemudian dia ada 1000 multiply 1. Apa benda tu? Short 1000 multiply 1. Benda ni. Ni tanya saya, tanya kawan, kawan tak tahu, tanya Ashraf, Ashraf tak tahu, tanya Aswaran lagi tak tahu. Benda Data. Very precise. itu adalah columns data. Repeat. Columns. Column. Ya. Jadi dia ada satu kolom, ada 1000 baris. Ini data ni. Awak technician dengan engineer datang measure. Kita nak measure dia punya temperature. Dan kalau hot and blower ni, output dia measure temperature lah. Nak pakai apa? Nak pakai sensor apa? Panggil lah. Nanti budak ni punya tahu apa. Jadi dia punya range dia 30 darjah sampai 60 darjah Celsius. Nombor kapal tak boleh. Kapal untuk harsh condition temperature. Harsh ni macam 1000 Celsius lah, itulah. 1500 Celsius. Nak cairkan besi 1500 Celsius. Air panas mendidih 100 Celsius. Nak cairkan besi 1500 Celsius, 15 kali air panas. Tak boleh kena pakai nombor kapal harsh ataupun Nabi Daud boleh cairkan besi pakai tangan. Boleh. Itu Nabi Daud. Awak jangan, walaupun nama awak Daud. 15 kali air panas. Jadi yang ini range temperature 30 hingga 60. Sebab apa? Ini adalah budak-budak space baru nak belajar. Nak pakai sensor apa? Tanyalah. Ashraf nak tanya tadi. Nazir. Termometer. Bos, senior manager awak suruh pergi measure kat tempat tu. Hot and blower system, temperature 30 dengan 60. Awak technician tengah belajar space,
Engineer awak dah grad space. Kamu lah 21 kelas. Nak pakai apa? Sensor apa nak pakai? Tengoklah kat sebelah tu. Kat sebelah tu ada mudah buat. Tak baru nak buka. IR. Mister, beri tepukan. Dia dekat sini je. Ini dia punya blower kan. Air keluar dengan air. Udara panas keluar. Okey. Jadi dia punya thermistor kat sini. Itu. Dekat exhaust dia letak thermistor. Thermistor lah bagus sebab dia adalah range temperature rendah dan dia sangat accurate and very sensitive to heat. Jadi dah measure. So si Nazir bawa data, jumpa senior manager dia, PNT. Panas. Boleh. Jumpa senior manager, bos dapat hidden U2 input dan output Y2. Ini dia tengok ini nombor. Saya nak tengok dia punya signal. So Nazir macam mana? Plot. Nazir tu plot. So ni input signal ni. Random square wave, repeat. Random square wave. Random square wave. Random square wave. Dia square wave tapi dia random. Dia tembak masuk dekat input out and blower. Nazir. Oh Nazir. Ni. Random square wave ni input. Dia tembak masuk dekat hot and blower. Input hot and blower. Then output Y2. Mana signalnya? Window lain pula. Ya. Itu window dia. Jadi dia punya output adalah dia jumpa square je dia trigger. Okay, square tu bila square dia trigger sistem. Trigger tahu tak trigger? Trigger ni macam memicu. Macam pistol, trigger. Orang budak sekarang ada setak. Kenapa kau ni trigger sangat? Kita kan nampak, saya kan bila anak saya yang bawa ni dia cakap, betul cakap ni? Tak faham. Dia gunakan bahasa teknik tu jadi bahasa dia kan. Kenapa awak ni setak sangat? Setak sebelum tu. Sekarang kenapa kau ni trigger sangat? Aku tak ajar. Bila masuk kelas ni boleh ajar. Dalam electrical electronics, bila kita bagi pulse per square, kita trigger je lah. Macam kita mop dia lah, mop. Mop tu macam kita usik sikit. Kan? Macam ni saya usik dia. Ada. Dia kalau tahu suka kan. Tapi bila buat test lepas tu dah masuk data. Data dah baca Nazir. Input data dah masuk. Yang kita panggil APBS. What? APBS ni itu. Awak akan pakai PID tuner nanti. So tune PID dia dan pakai sistem identification ni macam yang lepas. Saya selalu tanya aku habis lagi. Ini jangan tanya, kau dah tahu kan? Dulu pakai data DC motor. Kan pakai DC motor yang dekat lab
Tu dia datang tu saya ambil. Lecturer lain tak ambil, saya ambil. Sebab saya ni fikir lain sikit. Analytical sikit. Kemudian awak import. Guys, import. Import data. Import data, pilih time domain data. Repeat. Time domain data. Okey, keluar window. Ya. Okey. Main ada. Jangan lupa tu. Belum pemain kita tu. Masuklah info tu. Zed, kau meja tadi. Nazir. Tadi kau meja, input tu apa nama dia? U2. Ah, U2. Nazir ni Melayu ke nak? U2. Rokok. Itu rokok. Apa tu? Y2. Letaklah nama. Nama apa? Nanti kenapa nama kau sebenarnya? What's so special about you? Ustaz, Wati. Ustaz Wati yang tu ngadu kat saya. Ni ketua dia macam ni. Ustaz. Ada, sudah ngadu kat saya. Ya. Oh ada. Ya. Macam. Presentation saya ikut time. Mana dia tahu saya communicate dengan ketua. Ketua bagi time tu saya jalan je lah. Atau pula di kelas. Apalah, lama kan. Ketua kena bincang. Ketua kumpulan. Inspired everybody. Super sebut. Inspired everybody. Inspired. Jangan selfish. Inspired. Fikir umat. Fikir keseluruhan. Tanya semua orang ni. Presentation okey ke tak okey. Lepas tu final beritahu saya. Itu takkan semua saya nak tanya semua orang. Naklah saya. Kan? Ketua tu. Main ketua. Bukan ketua pemuda tu. Letak apa nama? Letak nama berkaitan dengan data. Drive. Semua setuju betul? Share. Nazir, depan Nazir. Setuju tak nama drive tu? Depan Nazir. Apa nama tu? Roman. Roman ni setuju. Ya, update status. Apa? Update status Instagram ke apa? Drive. Nama data drive. Starting time kosong. Data D tu berapa sampling time dia? Chan, oh D kan? Berapa sampling time dia? Buka. Dia tak buka. Dia tak buka main. Awareness kurang. Bagi awal pun sama, bagi lambat pun sama. Awareness kurang. Berapa sampling time dia? Model B. Sampling time 50 80 milisecond. Repeat. Jadi macam mana nak masuk 80 milisecond dalam ni? Tak boleh time 80 milisecond, kena letak dalam second. So 0.00 0.08 second tu adalah 80 more. See, more. Nama dia apa? Input. Input nama apa? Power. Input. Output. Temperature. Unit power. Watt. Repeat. Watt. Output temperature. Import. Good.
Apa tu? Specify kepada sample time. Oh. 0.08 tu. Close. Nah, ini dia data yang si Nazir capture tadi. Tolong akan analisis. Jangan tengok keluar dia, klik dekat time plot. Klik time plot. Repeat. Klik time plot. Ada dua dokumen. Satu top, satu bottom. Top tu apa, bottom tu apa? Teacher. Top tu apa, bottom tu apa? Ni top, ni bottom. Top tu apa, bottom tu apa? Top tu temperature. Temperature tu output. Bottom Input power. saya tanya apa? Power. What's wrong with this? What's wrong? Right. What's wrong with the raw data? Dia tidak mula dari kosong. Main dia lupa dah, padahal dulu dia tak ada. Ha? Jangan banyak sangat pakai kicap. Banyak MSG. MSG tak bagus untuk kesihatan. Maggi, kicap. Budu tak apa? Budu bagus. Budu bagus. Dia probiotik. Dia macam tempe. Bagus untuk perut. Probiotik. Biasa dengan rabu kan. Jadi kita pergi dekat pre-process. Sebab pre-process kita buang DC offset, iaitu remove means. Repeat. Remove means. Remove means. Remove means. Meaning? Remove DC offset. Jadi yang warna hijau pada yang biru adalah raw data, yang hijau adalah after pre-process. Sebut After pre-process. macam kita makan ikan, macam kita beli ayam, beli ikan kat pasar. Chicken Muna. Chicken Muna, suara yang ada. Chicken Muna. Naik. Chicken render. Dua ayam. Jadi orang potong ayam, buang kulit. Potong berapa? 14? 16? 20. 20 tak berapa. 24. Potong 14. Jadi dia buat apa tu? Dia beli proses lah. Dia buang, dia potong ayam tu, dia buang kulit ayam jangan makan kecuali ayam kampung. Okey. Sekian dimaklumkan. Buang kulit, bersihkan, potong 14, masuk dalam plastik. Itu kita panggil pre-process. Data pun sama. Dia tak mula daripada kosong, kita kena remove base. Sebab dalam data D ni ada DC offset. Kita tak perlukan tu, sebab dia bukan information. Jadinya sekarang kita ambil ni yang remove base ni, klik, drag and drop. Repeat. Drag and drop. Klik dulu. Klik, drag and drop. Klik, drag and drop. Dan setelah kita remove base, kemudian kita select range. Repeat. Select range. Select range. Kita ada 1000. Kita punya data length 1000. Pecah 2. 500. Udah ingat tu? 500. Set. Kemudian the remaining 500. 1000. Insert. Okay, so ni kita tutup. Close.
Sekarang kita ada dua data. Ini raw data. Ini after means. Ini after select range. The first 500, the remaining 500. 500 plus 500, 1000. Jadi pergi dekat the first 500, klik drag and drop working data. Pergi dekat remaining 500, klik drag and drop validation data. Jadi kita ada dua data. 500 pertama untuk estimate model dia, 500 terakhir untuk validate model tu, validate subtract. Okay. So far ada soalan? Jangan tidur dalam kelas. Sepak-sepak. Sekejap lagi kita lihat. Okay. Oh, boleh tak lambat kan? Estimate, kita nak estimate model dulu. Ada banyak tu. Transfer function model, state space model, process model. Jangan ambil semua, ambil satu. Transfer function model. Repeat. Transfer function model. Dia ada keluar satu window. Dia tanya number of poles dengan number of zeros. Ini yang pelajar tak tahu. Dia tak datang kelas dia. Berapa Ashraf? Number of poles, number of zeros. Cadangan. Ashraf pun tak jauh. Najwa? Najwa ada? Najwa tak? Najwa gini? Boleh jadi makcik. Number of poles. Katalah 3. Number of zeros ada 2. Biarlah kosong. Okay. Ini saya cadangkan. Oh, pinjam lah. 2 dengan members pinjam. Nak meeting pun? Dah. Ikut. Okay. Number of poles green, number of zeros kosong. Estimate. Dia kiri kat bawah. Kan bagus. Kita bayar pening kepala. Ini close. Dah keluar. Ni dia. Inilah keputusan modelnya. Tengok dia punya model output. Smile. Ada berapa line graf? Kan? Screen. Ada berapa line? Tu lain. 2. Ha? 2. Tu. Satu warna black, satu warna dengar. Ini penting. Ibu cakap. Kalau yang cakap tu, dia ada tokoh jadi profesor kat depan. Tapi black ni apa? Ini adalah real data. Sebut Real data. actual data. Actual data. Apa lagi? Real, actual, measured. Measured. Ini semua ayat-ayat yang sama. Real, actual, measured. Yang sebenar-benarnya. Orang Johor kata yang sebenar-benarnya. Orang Arab kata hakikat. Blue, estimated. But Estimated. simulated. Simulated. Approximated. Approximated. Jadi kalau kita lihat, dia estimate model tu berapa persen? Ashraf berapa persen? Apakah tu?
86. 80. Oh, betul ni. 86.23. Ya, syak. 86 poin. Okey tak okey? Okey. Okey tak okey? Okey. Yang Afdal 90% ke atas. A plus. Ini 86%. A. A dengan A plus sama je kat UTM, weighted sama, flat. Cuma A plus tu cantik sikit lah. Dia punya transcript dia. Jadi kalau dia nak interview jadi engineer, engineer kelapa, satu kaki dah separuh dah dapat. Bila separuh nak tarik. Sebab dia A plus saja. Tiba-tiba tak pandai cakap. Tolak Dia balik. cakap you are fired. Tengok tak yang biru tu, dia mengikut yang hitam, dia cuba kan. Itulah nama ni estimated. Kalau 100%, yang biru tu akan overlap yang hitam, bertindih. Tak nampak hitam tu, biru je. Itu 100%. Itu ideal, itu sempurna. Tapi dalam engineering tak ada. Dia estimated dan dia measure. Ni yang sebaik-baiknya lah. Nazri, kau tunjuk kat engineer ni. Esok terus kanan. Kanan. Technician kanan. Tak boleh engineer, tak grade ni. Sini technician. Okay. Tengok dia punya transient response. Sini, klik. Klik sini. Familiar? Familiar, betul tak? Tengok dia punya frequency response. Ini belum lagi. Sekejap lagi. Pulse and zero map. Cuba tengok. Suara? Ya. Komen? Komen. Nampak? Bukan saya campaign lah. Ha? Komen? Stable. 3 volts. 3 volts. 3 volts saya Apa dia jadi? Jadi dia stabil lah. Sebab all pulse on the left. Apa mathematical modelnya? Hai, cari dah dapatkan mathematical modelnya. Ayo tanya macam klik, double klik dekat ini, double klik. Double klik. Dia keluar tu. Ni dia punya ni. GS. Ni dia ada ni. Sekarang belum. Sekarang belum. 84 lagi SKB Isyraq belum, tak nampak 8 point S 27 S plus 90 99.4. Tolong tekan calculator. Berapa dia punya roots ni? Tolong.
terbaik untuk data D hot air blower. Dan kita lihatlah, kita masukkan S sama dengan F. D sama dengan 96 bagi S cubic ini cubic tambah 8.9 senang, boleh juga kan. S square plus 572 multiply by S plus 99.4. Ada lagi head topi sokong. Okay, root locus R locus G. Familiar? Familiar? Hello, familiar tak? Familiar. Tukarlah dia punya scale. Tukar dia punya scale besar sangat ni. Minus 10. Ini bagi 5. Bawah ni bagi 20. Dan jadi awak punya zeta tu nanti kan dengarlah dengar saya cakap. Ha? Kemudian dengar saya cakap. Dia tak tahu. Ni kan third order kan? Betul tak? Hello, third order kan? Order. Jadi kau nak pilih zeta tu tak? Nanti nak pilih zeta, jangan sama grup. Tak boleh sama. Dia grup dia ada beberapa grup kan. So jangan sama jawapan. Saya boleh kesan tau. Kan? Jadi terus kan? Jadi nanti kau nak ambil zeta tu. Sini zeta dia kosong. Sini zeta dia 1. Kosong dengan 1 under depth region. Sebut Under depth region. Under depth region. Under depth region. Jadi kau punya controller tu mesti touch root locus ni. Tak kisahlah apa nilai. Jadi ini tadi si Eswara cakap kompleks conjugate pool ni kan. Berapa nilai dia tadi? Negatif. Negatif T equals 6
Okay. So dia maksimum dia boleh pergi sini lah. Kalau sini dia dah tak boleh lagi kan, sebab tak ada roller coaster kan. Hello? Hello? Jadi yang ini, bila dia touch yang ini, the final one, berapa theta ni? Theta sama dengan up tangent 5.5 bagi 3 point. Berapa? 59 theta ya, cos theta, cos 59.38 darjah. Berapa? 0.5. Jadi 0.5 lah. Sini kosong, ini yang ni zeta 0.5. Jadi 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. 0.6 tak boleh sebab tak ada locus. Jadi kita tak boleh nak measure dia punya dominant pole. Awak faham ke saya cakap? Saya cakap tentang tembok ke apa? Mata sekejap ni semua. Okay. Pilih. Bos kata zeta 0.1 ikut, zeta 0.2 ikut. Jangan sama. Daripada situ dapat dia punya dominant pole. Dan seterusnya kita berehat sebelum ini pukul 4 kita masuk tengok 4 esok sembahyang dulu. Awak faham apa saya cakap ni?